Kuil Edfu didedikasikan kepada Horus, dewa berkepala burung helang. Tetapi ada satu perkara yang menjadikan kuil ini istimewa. Dindingnya menceritakan kisah pertempuran Horus menentang Seth. Menurut mitologi Mesir, Seth menjadi musuh Horus dalam perebutan kuasa. Kisah itu diukir dengan sangat terperinci pada dinding kuil. Reliefnya menunjukkan Horus menaiki bot, kemudian mengejar musuhnya melalui air. Ada juga hieroglif yang menerangkan setiap bahagian cerita. Bayangkan sebuah kisah mitologi yang bukan sekadar diceritakan, tetapi dipahat pada dinding batu. Kuil Edfu dibina pada zaman Ptolemaic, tetapi reka bentuknya mengekalkan gaya tradisional Mesir. Sebab itu, kuil ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang seni bina dan kepercayaan Mesir. Jika anda suka fakta sejarah macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta sejarah dan misteri dunia.